Ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik, pohon diampun. Persembahan ucapan tahniah oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah. Dengan segala hormatnya dipersilakan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Kedah Darul Aman untuk mempersembahkan ucapan tahniah mewakili kerajaan dan rakyat Negeri Kedah Darul Aman. Ampun tuanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah Sultan Kedah Darul Aman. Menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultanah Maliha binti Almarhum Tengku Arif Sultanah Negeri Kedah Darul Aman. Ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Patik bagi pihak kerajaan tuanku dan seluruh rakyat jelata Negeri Kedah Darul Aman merafak sembah setinggi-tinggi tahniah sempena ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-84 ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan. Patik sekalian, turut merafakkan doa kehadrat Allah Subhanahu wa taala agar Tuanku Sultan, Tuanku Sultanah serta seluruh kerabat diraja Kedah sentiasa dikurniakan kesihatan, kesejahteraan, rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia dan penuh istiadat ini, patik mewakili sekalian rakyat jelata dengan penuh takzim menzahirkan ikrar taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku sebagai Raja Pemerintah yang menjadi payung perpaduan dan lambang kedaulatan negeri. Segala titah dan nasihat tuanku sentiasa dijunjung demi kesejahteraan, keharmonian dan kemajuan negeri Kedah Darul Aman. Ampun tuanku. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala serta berkat naungan dan pedoman tuanku, kerajaan tuanku berada di landasan yang tepat untuk terus melaksanakan agenda merealisasikan gagasan The Greater Kedah bagi memperkukuh ekonomi dan pembangunan negeri walaupun berhadapan dengan ketidaktentuan ekonomi global berikutan tercetusnya Perang Asia Barat yang masih belum reda sepenuhnya. Walaupun berdepan cabaran ekonomi global, patik yakin kedudukan strategik negeri serta ekosistem sedia ada akan terus memperkukuh daya tarikan Kedah sebagai destinasi pelaburan yang kompetitif disokong oleh tadbir urus kerajaan tuanku dan pihak berkuasa tempatan PBT yang komited dan mesra pelabur. Keyakinan ini diterjemahkan melalui prestasi nilai pelaburan diluluskan berjumlah 183.7 bilion yang direkodkan dalam tempoh 5 tahun, iaitu pada tahun 2021 sehingga tahun 2025. Keputusan pelabur antarabangsa contohnya AT&S dari Austria untuk menambahkan lagi pelaburan sebanyak 10 bilion di Kulim High Tech Park baru-baru ini menjadi manifestasi kejayaan tadbir urus kerajaan tuanku yang terang lagi nyata. Selain Kulim High Tech Park, Kulim Industrial Corridor dan Kedah Rubber City
Sukacita Patik menyembah maklum bahawa tumpuan utama ketika ini turut diberikan kepada Bukit Kayu Hitam Special Border Economic Zone BKH SBEZ melalui projek-projek strategik seperti 8 SBEZ dan Kedah Science and Technology Park KSTP yang telah merekodkan jumlah pelaburan awal bernilai tinggi berjumlah 1.4 bilion yang sedang direalisasikan. Dalam usaha memastikan pelaburan serta projek berimpak tinggi dapat direalisasikan mengikut perancangan, penyelarasan strategik dan pemantauan berterusan menjadi agenda utama Kerajaan Tuanku melalui Sekretariat Negeri Kedah dan bahagian perancang ekonomi negeri Kedah yang berperanan menjadikan Kedah sebagai negeri sejahtera dan berdaya huni, menerusi peningkatan hasil negeri dan penciptaan peluang pekerjaan yang mencukupi kepada rakyat jelata. Ampun Tuanku, bagi memastikan rakyat negeri Kedah dapat merebut ribuan peluang pekerjaan bernilai tinggi yang terhasil daripada kemasukan pelaburan dan pelaksanaan projek-projek strategik, Kerajaan Tuanku telah melancarkan program Kedah yang profesional sebagai inisiatif strategik memperkukuh pembangunan modal insan yang akan memberi manfaat kepada 1,000 anak muda negeri ini. Selain itu, Kerajaan Tuanku juga sedang merangka satu dasar hala tuju pembangunan TVET di Kedah melalui Kedah TVET Implementation Roadmap yang dijangka siap pada suku ketiga tahun 2026 sebagai persediaan belia negeri Kedah memenuhi keperluan industri. Melalui pelaksanaan dasar pembangunan TVET negeri Kedah kelak, Patik menaruh keyakinan bahawa taraf kehidupan rakyat khususnya golongan berpendapatan rendah dapatlah dipertingkatkan. Rakyat bukan sahaja berupaya memperoleh pekerjaan yang lebih baik, bahkan mampu meningkatkan taraf sosioekonomi seisi keluarga. Dalam pada itu, Kerajaan Tuanku terus mengutamakan kesejahteraan dan kebajikan rakyat jelata menerusi inisiatif-inisiatif seperti bantuan beras sejahtera, bantuan permataku sejahtera, bantuan perubatan sejahtera dan bantuan pesakit terlantar yang sehingga kini telah memanfaatkan lebih 34,281 orang penerima yang layak. Inisiatif Lot Desa Sejahtera melalui projek perintis di Kampung Perik daerah Penang Terap telah mula menampakkan hasil. Untuk permulaan, 6 peserta yang layak telah menerima tawaran dan akan mula mendiami rumah kediaman baru bermula Ogos 2026. Patik selanjutnya menyembah maklum bahawa Kerajaan Tuanku akan meneruskan inisiatif ini di Mukim Sungai Limau daerah Yan dengan kerjasama pihak swasta. Kerja-kerja penyediaan tanah akan dimulakan pada suku keempat tahun ini dan apabila projek itu siap sepenuhnya kelak, 116 peserta yang layak akan ditawarkan lot tanah beserta rumah kediaman. Segala inisiatif pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat telah diberi perhatian khusus oleh Kerajaan Tuanku dalam rancangan Malaysia ke-13 negeri Kedah dengan memperuntukkan sejumlah 1.77 bilion bagi tempoh 2026-2030 yang akan melibatkan pembangunan infrastruktur jalan raya, sistem peparitan dan jambatan, pembaikan rumah keluarga miskin serta pelbagai projek pembangunan lain yang memberi manfaat kepada rakyat dan negeri. Ampun Tuanku, sukacita Patik sembah maklum bahawa sektor pelancongan pada tahun 2025 telah mencatatkan kejayaan yang membanggakan dengan kehadiran 7 juta pelancong dari dalam dan luar negara seperti yang disasarkan sempena tahun melawat Kedah 2025. Namun begitu, sektor pelancongan pada tahun 2026 ini berdepan cabaran susulan ketegangan di Asia Barat. Sehubungan itu, Kerajaan Tuanku melalui Kedah Tourism telah meningkatkan usaha mempromosikan tarikan pelancongan baru seperti Port Padang Garam di Kuala Kedah, Kopi Waktu di Ulu Sedaka Yan dan Rock Village di Kampung Kura Sik melalui pelbagai saluran komunikasi termasuk media sosial sebagai medium penyampaian yang lebih berkesan. Selain itu, dalam konteks pelancongan di Langkawi, Kerajaan Tuanku telah menyertai sesi libat urus awal dengan Kerajaan Persekutuan
bagi menetapkan semula Hala Tuju Langkawi sebagai pulau bebas cukai sepenuhnya, seperti mana yang dititahkan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan sempena istiadat perasmian pembukaan sidang Dewan Undangan Negeri Kedah pada 13 April 2026 yang lalu. Patik sungguhnya yakin akan kebijaksanaan Tuanku dalam usaha memperkukuh dan merancakkan lagi sektor pelancongan di Pulau Langkawi yang akan kekal menjadi permata Kedah selama-lamanya. Sementara itu, kerajaan Tuanku turut melihat kepentingan sektor pertanian sebagai jaminan keselamatan makanan kepada rakyat jelata untuk mengintegrasikan sektor pertanian yang menjadi ekonomi tradisi negeri ini dengan sektor pelancongan yang sedang diperluas melalui pengembangan produk agro pelancongan bagi menambah pendapatan petani. Kampung Matang Kenanga di Jerlun umpamanya menawarkan suasana kawasan bendang dan pengalaman pesawah kepada pelancong. Selain itu, mempelam harum manis di Aman juga berpotensi menjadi produk agro pelancongan yang dapat mengukuhkan pendapatan pengusaha. Sehingga kini, tanaman harum manis ini telah diusahakan oleh 290 pengusaha meliputi kawasan seluas 109.37 hektar dengan pengeluaran semusim 143.000 kg dengan nilai pasaran 4,29 juta. Ampun Tuanku, kerajaan Tuanku menyedari peri pentingnya memelihara alam sekitar untuk kelangsungan generasi kini dan akan datang melalui dasar dan pelbagai inisiatif berkaitan mendapat kerjasama strategik pihak berkuasa tempatan negeri Kedah Darul Aman. Program Car Free Saturday oleh Majlis Bandaraya Alor-Star misalnya mendapat sambutan hangat masyarakat bagi mengurangkan pelepasan karbon di pusat bandar. Sukacita patik menyemah maklum bahawa peranan pihak berkuasa tempatan Kedah juga diiktiraf melalui kejayaan di peringkat nasional seperti Bandar Rendah Karbon tahun 2026 yang dianugerahkan kepada Majlis Bandaraya Alor-Star dan Majlis Perbandaran Sungai Petani. Pengiktirafan ini mencerminkan usaha proaktif pihak berkuasa tempatan menyokong agenda kelestarian, ekonomi kitaran serta aspirasi pembangunan hijau kerajaan Tuanku. Ampun Tuanku, sesungguhnya ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku merupakan lambang kedamaian dan perpaduan yang menaungi segenap lapisan masyarakat tanpa mengira kaum, keturunan dan kepercayaan. Di bawah naungan Tuanku, kerajaan Tuanku akan terus beriltizam memelihara keharmonian antara kaum dan memastikan kebebasan mengamalkan kepercayaan agama masing-masing dalam keadaan aman, saling menghormati, selaras dengan peruntukan undang-undang. Patik bersyukur kerana di bawah naungan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku, negeri Kedah terus menjadi bumi yang subur dengan semangat perpaduan dan keharmonian. Kepelbagaian dalam kalangan rakyat diraikan menerusi pelbagai sambutan perayaan yang menjadi wadah penyatuan rakyat dalam suasana muhibah dan harmoni. Ampun Tuanku, di kesempatan yang penuh bermakna ini, patik sekali lagi merafak sembah, menjunjung kasih serta menegaskan kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku selaras dengan prinsip rukun negara, kesetiaan kepada raja dan negara. Patik dan seluruh rakyat negeri Kedah Darul Aman merafak sembah setinggi-tinggi tahniah sempena ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-84 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ke bawah Duli, melanjutkan usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultanah, Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Kedah, Duli Yang Teramat Mulia Raja Puan Muda Kedah, serta seluruh kerabat diraja Kedah Darul Aman, dan sentiasa mengurniakan kesejahteraan, keberkatan, serta perlindungan dan terus bersemayam di atas singgasana pemerintahan dalam penuh kemuliaan, kebesaran dan kedaulatan. Daulat Tuanku, dirgahayu Tuanku, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.